Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya daripada TV PSS Sekolah Kebangsaan SKLKTP Lepas Hida 3 membawakan liputan khas sempena sambutan Nuzul Al-Quran, iaitu peristiwa bersejarah turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril. Peristiwa ini merupakan detik penting dalam sejarah Islam kerana bermulanya penurunan kitab suci Al-Quran sebagai panduan hidup bagi seluruh umat manusia. Bagi mengetahui dengan lebih lanjut tentang peristiwa yang penuh makna ini, kita akan menebual Ustaz Safari untuk berkongsi penerangan dan pengajaran yang boleh kita ambil daripada sambutan Nuzul Al-Quran. Ustaz, boleh Ustaz jelaskan secara ringkas apakah maksud Nuzul Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik Adelia. Nuzul Al-Quran merupakan kisah peristiwa penurunan Al-Quran secara total daripada Allah Subhanahu Wa Taala di malam Lailatul Qadar, iaitu daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia, dan seterusnya daripada langit dunia kepada Nabi SAW secara berperingkat selama 23 tahun melalui perantaraan Malaikat Jibril AS. Mengapakah peristiwa Nuzul Al-Quran sangat penting kepada umat Islam? Peristiwa Nuzul Al-Quran ini memberi kekuatan kepada kita sebagai umat Islam untuk terus mempelajari dan mentadabbur Al-Quran. Dengan mempelajari dan mendalami Al-Quran, kehidupan masyarakat Islam akan terurus dan seterusnya akan berjaya di dunia dan di akhirat. Apakah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Wahyu yang pertama yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW ialah surah Al-Alaq daripada ayat 1 hingga 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu sahaja ayat yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah amalan yang boleh dilakukan oleh murid-murid untuk menghargai Al-Quran? Banyak sebenarnya amalan yang boleh dilakukan oleh murid-murid untuk menghargai Al-Quran. Contohnya, sentiasa membaca Al-Quran setiap hari. Yang kedua, belajar membaca Al-Quran dengan betul. Yang ketiga, mendengar bacaan daripada qori-qori yang mahir, dan seterusnya mengamalkan bacaan Al-Quran di dalam sembahyang khususnya. Dengan itu murid-murid dapat menjadikan amalan Al-Quran itu dalam kehidupan mereka. Apakah nasihat Ustaz kepada murid-murid supaya lebih rajin membaca Al-Quran, terutama dalam bulan Ramadan? Dalam bulan Ramadan, murid-murid mesti sentiasa membaca Al-Quran. Paling tidak pun satu muka ataupun satu surah. Al-Quran mesti dijadikan amalan harian, terutamanya di bulan Ramadan ini, sebab pahalanya di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu Wa Taala menggandakannya berlipat-lipat kali ganda. Oleh itu, bila kita membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala menggandakan pahala kita sehingga tidak terkira banyaknya. Dan seterusnya, jangan malu kita bertanya kepada guru-guru khususnya untuk membetulkan bacaan Al-Quran kita.
Dan sebenarnya jadikanlah Al-Quran itu sebagai teman ataupun pendamping kita setiap hari. Jangan kita terlalu asyik dengan handphone, dengan telefon masing-masing. Jadi perbanyakkanlah membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi syafaat kepada kita semua. Itu saja daripada Ustaz. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Safadi atas perkongsian yang sangat bermakna mengenai peristiwa nuzul Al-Quran. Semoga dengan perkongsian ini kita semua dapat meningkatkan kecintaan terhadap Al-Quran serta mengamalkan ajaran dalam kehidupan harian. Marilah kita bersama-sama mengambil peluang di bulan Ramadan ini untuk memperbanyakkan membaca, memahami dan menghayati isi kandungan Al-Quran. Saya, Nur Adelia Amira bersama kru TV PSS Sekolah Kebangsaan SKLKTP Lepas Hili 3 mengucapkan terima kasih kerana menonton. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.